kirimkan untukku, karena kau sang belahan jiwa yang akan selalu ku jaga. Sayang, hanya kamu yang... Ya, cikgu tanya iuran sekolah bila nak bayar. Mak janji 3 bulan ni mak bayar. Saya berasa sangat sedih. Perasaan yang sedih. Dengan ini saya pun berharap anak-anak saya dapatlah juga berjaksa kepada ibu dan bapa sehingga ke akhir hayat. Pengacara yang boleh dapat daripada cerita ni ialah menghargai ibu yang masih ada.